Saya dah lama tak buat giveaway. Jadi untuk video ni, saya nak bagi giveaway kepada 3 orang bertuah. Setiap orang tu akan dapat 2 set. Satu set impact drill dan satu lagi screwdriver elektrik. Kita tengok dulu Daily Electric Precision Screwdriver ni. Ni button screw unscrew sini. Dia punya bit utama kat sini Phillips. Okay. Try tekan sikit tengok. Kalau ni dia punya extension, bagi panjang sikit. Okay. Dan kat tepi sana tu dia ada banyak lagi bit ni. 8x3 ada 24 bit. Kita tengok yang ini. Oh, pendek je dia bagi, bukan yang panjang punya. Ni electric screwdriver, satu lagi impact drill. Setiap pemenang akan dapat 2 Untuk ni akan dapat hard case, dia punya charger, dia punya bateri jenis macam ni, dan ini dia punya drill. Kita test pasang bateri kejap. Dia punya charge boleh ketatkan macam ni. Okay. Ada 2 speed, ini speed slow dan ini speed laju. Ni kejap lagi saya geram balik lah Siapa yang punya mangsa kena buka sikit dia punya hadiah giveaway ni. Okay, cara nak menang dia macam ni. Simple je. First, korang kena like video ni. Saya akan post video ni dekat Facebook, YouTube, TikTok. 3 platform saya akan post video ni. Kedua, pergi follow TikTok Daily Tools Malaysia. Nanti saya akan letak dalam description lah, ataupun saya tag. Dan ketiga, komen dekat bawah video ni, tulis saya nak Daily Tools. Okay, saya nak Daily Tools. Pertama, like video. Kedua, pergi follow TikTok Daily Tools Malaysia. Ketiga, komen saya nak Daily Tools. Settle. Nanti setiap platform ni, TikTok saya akan pilih satu pemenang rawak. Kedua, Facebook. Ketiga, YouTube. Setiap platform ni akan ada satu pemenang. Jadi kalau korang nak ada potensi menang lebih banyak, pergi komen dekat setiap video dekat setiap platform. Tapi pemenang ada satu je. Tak boleh kalau tiba-tiba Facebook dia menang, TikTok pun dia menang, tak boleh. Saya akan pilih satu saja. Saya akan gunakan apps untuk pilih secara rawak. Bukan saya pilih. Apps tu yang saya akan buat video macam mana dia pilih sendiri. Alright, itu je. Saya akan buka kontes giveaway ni dalam maybe seminggu lah kot. Hari ni Isnin 8 Disember. Saya akan tutup kontes ni pada Isnin depan. 8 tambah 7, 14, 15 Disember. Alright. Ingat ada 3 pemenang je tau. Kalau tengok banyak education content yang menarik, boleh macam biasa pergi ke YouTube channel Berani Buat. Subscribe lah sekali. Jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Nanti saya akan umumkan pemenang.